Lah banyak ada budak-budak depan asyik. Tes memang jadi dah. Jadi Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So mula-mula sekali, bolehkah saya nak Kak perkenalkan nama dulu, umur, pengalaman kerja sini berapa tahun? Kak Ha. Apa tahu Kak Ha 17 tahun dah sini. Okey, Assalamualaikum. Kak Ha Zalaha, nama Kak Ha Zalaha binti Yaakob. Kak Ha bekerja sini selama 17 tahun dah. Duduk sini. Lepas tu tak loyak kan lagi. Gapo nak ni? Ni Kak ni? Kak La. Kak La. Kak La nama Rusila binti Syafiq ni. Okey, umur 46. Kak La kerja sini dalam mata berapa hidup 8 7 gitulah. Kak Ha 17. Jodoh. Kak Ha dulu. Umur Kak Ha 54 tahun. Oh. Berapa? Oh, belakang. Nampak muda. 54 tahun. Okay. Jadi saya nak tanya, Kak mula mai kerja sini, mai sekolah ni pukul berapa start bekerja? 3:30. Kak Ha mari 3:30. 7:30? 3:30. Oh, 3:30. 3:30 pagi, Dik. Masuk. Pagi? Bukan 3:30 petang, 3:30 pagi. Maaf. 3:30 pagi. Oh, setiap hari? Setiap hari. Oh. Lepas tu sampai pukul berapa? Ketiga petang. 3 petang. Ada pada air. Pada aing. Ada Oh. pada air. Kalau tak ada pada air dalam mata aku 1 2. Hari Rabu Ahad, Khamis. Rabu Khamis. Oh, yang tak ada pada air. Pukul 2 lah. Pukul 2. Kalau ada pada air tu pukul 3. Kadang 3 lebih. Kadang sampai rumah tu asar. Ada juga. Kadang-kadang kan. Ada Kadang-kadang. juga. Itulah. Kau nak ada apa? Boleh saya nak tanya contoh makanan yang dijual kat kantin? Makanan kat jual kantin. Contoh depan tu ada gigi tu lah. Okay. Tak ada royak dah lah. Gapo? Contoh gapo? Gapur, ayam. Tu lah. Macam barang-barang lain-lain tak nak jual. Macam dengan burger ke, sosis ke apa. Oh, tak boleh? Tak boleh. Tu lah. Gapo boleh. Tak boleh. Roti panjang tu boleh? Boleh tapi tu kena bubuh. Gitu. Payah unda-unda kuat. Banyak sini. Street Tapi Ayuh. kalau kita nak jual tu boleh lah tak. Tapi kan banyak kan budak tak asing. Macam-macam budak kalau milih. kita nak jual burger tu kan. Kalau daging ayam kita buat sendiri ya tak asing. Macam daging. Payah. Gitu lah kating. Gapo yang boleh jual? Nasi goreng, mi goreng. Kutia goreng. Kutia goreng. Gitu lah. Tak boleh jualnya. Tak ada Lain tak ada. Macam cekedi-cekedi tak boleh kan? Tak boleh. Ingat dulu kalau ada air ingat dulu boleh lah juga kita macam kabu Maggi, goreng Maggi, macam sosis-sosis apa boleh tak boleh. Dan tak boleh dah. Payah. Kesihatan ke tak boleh? Oh, dia ada mai buat inspection ke? Mari. Ya, setahun sekali. Oh. Ada tahu berkali. Dia 7 tahun kan? 7 tahun ya mari. Dia pemakan ni. Sihat. Ya kesihatan ni. Kebersihan kan? Kebersihan. Lepas tu kesihatan pemakan ni. Ada belakang. Ada. Oh. Kesihatan kebersihan mari dah. Mari dah. Bulan 1 ni. Mula-mula buka sekolah kan. Mula-mula buka sekolah. Oh. Lepas tu saya nak tanya, staff kantin ni ada berapa total semua? 7 lapar dah. Kau tak jual? Kau kan? Semua. Semua kat kantin. Pekerja. Pekerja. Pekerja kita 7 kan? 7. Kak rasa cukup tak 7 orang tu? 7 tu kalau kerja sama. lebih pada cukup. Lebih pada cukup. Alhamdulillah. Kalau kerja sama lah. Ada nak tanya? Masa setakat ni, kalau RMT memang habis seumur ke? Tak habis dia. Tak habis. Habis. Budak tak asyik makan. Sebabnya dia pagi kan. Marilah gapo pun. Muka budak kan muka pagi kan. Dia Tak tak si makan kan pagi. Kalau macam tengah hari tu dia nak makan lah. Tak rajin habis.
Tahu budak lo ni kali kata dia tak semakan pagi. Dia mari bubuk. Buat. Kita makan, kita balik. Dia beli masa Dulu ke apa lah? Dulu kau air nasi, kau kerah. Tak makan juga. Lepas tu tukar kau makaroni. makaroni. Tak makan Tak makan juga. juga. Kita tukar ke roti canai, tak Tak makan juga. tak makan juga. Tak tahu. Super buah juga. Buah pun buah dia tengok tadi penuh buah. Lembek-lembek buah. Ada satu kali tu kayak gini lah kita tukar ke buah anggur Anggur. Boleh dia tahu. Anggur. Makan anggur ke? Sedap anggur ke? Tak makan. Tak makan. Kita tukarlah sekali nak tahu. Nah, pula sekali. Rambut teh. Rambut teh tak makan Tak juga. makan juga. Lepas tu lima macam lima madu sebutir tu kan. Tak juga. Tak juga. Kata jari-jari je budak makan. Budak tak makan kat dia Tapi tahu dia tinggal atas meja. Kalau pisau kak. Dan nak temu Cina tahu nasi. Nak tahu nasi Cina suruh ya. Lepas tu hari Rabu ni roti Roti cicak gula Mari tengok Dia makan Pagi. sikit. Dia cobek sikit. Pak kadang-kadang ke dia bela, dia ambil isi dalam tu, lepas tu dia bertekuk balik. Ingat ke ni dia kena. Tak akal pun. Ada juga. Dulu ada MT, kalau roti tu kita beri roti kepi tu kan, dua kan. Lepas tu kita tukar ke roti wak sebutir pun kita akal juga. Padahal roti tu sedap tu, roti bam hak besar tu kan. Yang besar ni. Lembut tu kan, lembut. Sedap. Ada kira. Tak makan juga, dia cobek sikit. Tahu. Apa lagi dek? Jadi daripada akak tengok tu tak, buat apa murid ni tak makan RMT macam tak minat sebab rumah makan nasi sedap ko, makan nasi ni kurang Rasa ko. bukan dek. Sebab dia tak biasa makan pagi. Tak biasa. Dia tak biasa makan makan pagi. Kita besok makan pagi. Apabila kita tanya dia jawab, apa tak makan? Dia je makan. Memang tak biasa. Ya. Tanya semua. Tanya Kalau dia semua. mari makan ke? Kau tanya semua dia. Bapa awak tak semakan. Kak yo ya. Tak besok kak yo ya pagi. Tak lalu yo ya. Dia ya muk. Kalau Dia ya tengah hari rumah sikit dia makan kan. lah. Dia ya muk buat apa tak makan pagi. Itu banyak kau tak habis tu. Hak banyak mari makan. Anak cikgu je lah. Anak cikgu makan. Anak cikgu makan. Tu cikgu sendiri tu. Super mari. Kena suruh. Weh, anak cikgu belakang dia oyak. Anak cikgu belakang dia makan. Anak cikgu kan makan. Orang lain kak. Bayar. Mana ada orang kampung kat tak sidul. Kalau cikgu keruh ke, cikgu panggil belakang semua yang makan. Dia ambil saja je. Boleh kak? Ya. Kita makan. Okey. Jaga je. Bazir. Tapi terpaksa kena buat. Bubuh tak cukup pun tak boleh juga. Kena cukup. Kena ikut lah. Kena ikut arah dia. Kalau dalam RMT tu kan, misalnya, contohlah deh, awak cana, buah dia tu kan, kacang dah, awak tegong, carrot lah, salah je, awak tegong tu tak masuk dalam pinggir so, cikgu tak boleh lalu, dia tak boleh. Padahal awak tegong tak ada, cuma tak masuk dalam tu je. Payah kak. Dia kena ada Dia kena ada. Okay, saya setuju daripada segi pelaksanaan RMT kak ya, kak mari 3:30 pagi ya. Prosedur dia, kan makan ni tu siapa ke Tak masak. masak tak? Masak Lepas sendiri. maksudnya 3:30 tu siapa murid selalu pagi kan waktu siapa 7:30 Sebabnya kalau mari lewat tak ada masak. Ah. Terus ke mau buat pagi. Sebabnya Okey kata awak betul. muka Buat kita pagi nak belakang. bubuh lagi tu kan. Nak boleh kalau sudah bubuh 300 tu kan. Mula kita tuduh lagi ke apa lagi. Nambah. Sebab macam contoh separi ni nasi ayam. Nasi ayam lagi Nasi lambat. ayam ke ya rumit. Di rumah. Dah Daun salad lagi, lagi. timun lagi, Tomato tomato lagi. lagi.
dia nak berbahaya lagi nasi lagi. Dia lesa bekas tu. Dia rumit sikit Nampak dengar ayah bakar juga. Supo juga rumit juga. Dia ada belakang dengan awak timun, dengan salak, dengan tomato, dengan ubi keteh. Tamat. Masuk dulu. Dari segi bagi tugas tu, semua pekerja tu dia kira kan? Tugas buat ni. Tak ada. Macam RMT, dia 2 tu. Kanda sama dengan dia. Kak Ha dengan anak Kak Ha dapur. Kak Ha masuk dapur. Dia je masuk kat dalam bubur. Dia masuk. Tu tukang masak RMT. Kita masuk RMT. Yalah ada. Masa lagi. Okay, Kak, saya 17 tahun dari pengalaman kan. Ada tak perbezaan murid dulu-dulu dengan murid lo ni sikap dia apa? Banyak perbezaan. Antaranya mak. Banyak perbezaan. Sebab tahun ni lebih teruk Je satu tak dengar. Tahun ni Je lebih satu teruk. tak dengar. Sampah merata-rata. Ingat dulu kalau budak je satu kan kita royak kan. Dia dengar. Tapi budak je satu lah ni tak dengar. Kita royak apa yang lelak tak reti lah. Sampah itu gitu je. Dia pakai lepak pung gitu. Tahun ni memang banyak ni sedap boleh. Memang tak dengar. Kalau nak banding dengan Dulu baik dulu lah sikit. dengan tahun lepas lebih kurang kot suruh budak-budak ni lah. Tapi tahun ni dah je satu dah gitu Je kot. satu. Ada tengok budak besar. Siapa tak dengar kot. Masalahnya budak kat tetap kedai kat kursi lah. Pakat tarik. Tak fungsi pedek, si pemeta je. Tarik habis ni berat lagi pula. Tarik. Ni pojok ke sini. Kalau tidak, habis ya. Lega air macam-macam. Lega dah tu. Tiga pagi dah dah. Terima kasih. Nak buat air. Tak apa, Kak Nah ada. Kak Ha je lah. Tak apa. Jadi sikit penutup, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Leha sebab sudi meluangkan masa untuk temu buah ni. Ambil gambar. Jadi kita ambil gambar dah.